Mesyuarat pasukan, dua perkataan yang cukup untuk buat anda rasa nak pura-pura internet putus. Anda duduk di sana, kopi di tangan, sambil mendengar perbincangan yang berputar-putar tanpa henti. Macam baling-baling helikopter yang rosak. Kenapa ia begitu menyakitkan? Adakah sebab rakan sekerja anda memang menjengkelkan? Atau sebab kopi di pejabat rasanya macam air bateri? Mungkin. Tapi sebab sebenar jauh lebih mendalam. Ia adalah satu pertembungan senyap yang berlaku di dalam otak kita semua. Ini adalah konflik antara minda sistemik dan minda sosial. Bayangkan otak anda mempunyai dua pengurus yang sangat berbeza. Mari kita kenali mereka. Pertama, minda sistemik. Fikirkan dia sebagai seorang jurutera yang obses dengan kecekapan. Dia melihat dunia sebagai satu set sistem, corak dan peraturan. Soalan kegemarannya, bagaimana ia berfungsi, apa logiknya dan bagaimana kita boleh buat ia 10% lebih pantas. Dia sukakan data, carta Gantt dan senarai tugasan yang jelas. Baginya, emosi adalah data yang tidak relevan yang mengganggu sistem. Kemudian, kita ada minda sosial. Fikirkan dia sebagai seorang kaunselor atau hos parti. Dunianya adalah tentang manusia, perasaan dan hubungan. Soalan kegemarannya, apa yang dia rasa? Apa niat sebenar dia? Dan macam mana nak pastikan semua orang selesa dan gembira? Dia sangat peka pada nada suara, bahasa badan dan dinamik kumpulan. Baginya, logik tanpa empati adalah kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Penting untuk faham, ini bukan hitam dan putih. Ia adalah satu spektrum. Sesetengah orang lebih cenderung ke arah sistemik, yang lain lebih ke arah sosial. Masalah bermula apabila seorang yang sangat sistemik perlu bekerjasama dengan seorang yang sangat sosial. Dan mereka tidak sedar mereka menggunakan sistem operasi yang berbeza. Mari kita lihat senario klasik dalam mesyuarat. Adi, si minda sistemik, bentangkan carta Gantt yang terperinci. Okey, fasa pertama 2 minggu, KPE 15% peningkatan. Sumber yang diperlukan X, Y, Z. Otaknya nampak satu laluan yang lurus dan logikal dari A ke B. Cekap, bersih, sempurna. Kemudian, Bella, si minda sosial, menyampuk. Tunggu sekejap Adi. Saya rasa kita kena pastikan semua orang on board dengan idea ni dulu. Apa kata kita buat sesi ice breaking untuk eratkan semangat pasukan? Bagi Bella, kejayaan projek bergantung pada keharmonian pasukan. Jika pasukan tak gembira, carta Gantt secantik mana pun tak akan berguna. Pada saat itu, otak Adi mengalami blue screen of death. Ice breaking, itu tiada dalam jadual. Ia tidak boleh diukur. Ia tidak cekap. Manakala Bella pula fikir, Adi ni tak peduli langsung pasal perasaan kami. Dia nampak kami macam robot, bukan manusia. Lihat, mereka berdua betul dari sudut pandangan masing-masing. Mereka bukan bergaduh tentang projek. Mereka bergaduh tentang bahasa yang mereka gunakan untuk faham dunia. Satu lagi contoh, memberi maklum balas. Adi, minda sistemik, akan berkata, laporan awak ada 3 kesalahan data. Ia mengurangkan ketepatan sebanyak 25%. Sila betulkan. Bagi Adi, ini adalah penyelesaian masalah. Fakta. Tiada emosi. Isu dikenal pasti, arahan diberi, masalah selesai. Tetapi, orang yang menerima maklum balas itu mungkin mendengarnya sebagai kerja awak teruk, awak gagal, awak tak cukup bagus. Bella, minda sosial, pula akan memulakannya dengan terima kasih atas usaha awak siapkan laporan ni. Saya suka cara awak susun bahagian A. Cuma, saya perasan ada beberapa nombor yang mungkin kita boleh semak semula bersama-sama. Bagi Bella, ini adalah cara untuk menjaga maruah orang itu sambil menyelesaikan masalah. Hubungan diutamakan, barulah tugas. Tetapi, minda sistemik mungkin mendengar ini sebagai kenapa berlapik-lapik. Cakap terus, terang saja apa yang salah. Buang masa. Jadi, kita semua ditakdirkan untuk membenci kerja berpasukan selama-lamanya? Tidak. Kuncinya bukan untuk mengubah siapa diri anda, tetapi untuk belajar menjadi penterjemah. Berikut adalah 3 langkah praktikal untuk merapatkan jurang ini. Langkah 1.
Kenali minda dominan anda. Adakah anda lebih kepada Adi atau Bella? Jujur dengan diri sendiri. Adakah anda lebih teruja dengan spreadsheet yang kemas atau perbualan mendalam tentang motivasi pasukan? Memahami kecenderungan anda adalah langkah pertama untuk memahami mengapa anda bertindak balas dengan cara tertentu. Langkah 2, belajar bahasa kedua. Jika anda minda sistemik yang bercakap dengan minda sosial, bungkus logik anda dengan empati daripada berkata, kita mesti siapkan ini sebelum Jumaat. Cuba, saya tahu semua orang penat. Tapi, jika kita dapat siapkan ini sebelum Jumaat, kita semua boleh nikmati hujung minggu dengan tenang tanpa risaukan kerja. Anda masih sampaikan matlamat yang sama, tetapi anda kaitkannya dengan perasaan dan kebaikan bersama. Sesuatu yang minda sosial fahami. Jika anda minda sosial yang bercakap dengan minda sistemik, strukturkan perasaan anda dengan data daripada berkata, saya rasa semangat pasukan merosot. Cuba, saya perhatikan penyertaan dalam mesyuarat menurun 30% dan ada 2 orang yang terlepas tarikh akhir minggu ini. Saya cadangkan, kita adakan satu sesi 15 minit untuk kenal pasti puncanya. Anda masih sampaikan kebimbangan yang sama, tetapi anda bentangkannya sebagai satu masalah yang jelas dengan cadangan penyelesaian yang konkret. Muzik di telinga minda sistemik. Langkah 3, wujudkan zon neutral dalam mesyuarat. Reka bentuk mesyuarat yang memenuhi keperluan kedua-dua minda. Mulakan dengan 5 minit check-in sosial. Tanya semua orang apa khabar. Ini untuk minda sosial. Kemudian, terus masuk ke agenda yang jelas dengan had masa untuk setiap topik. Ini untuk minda sistemik. Akhiri setiap mesyuarat dengan senarai tindakan yang sangat jelas. Siapa, buat apa dan bila tarikh akhir. Ini memuaskan hati kedua-dua pihak. Minda sosial gembira kerana ada accountability bersama. Minda sistemik gembira kerana ada kepastian dan pelan yang terukur. Pada akhirnya, kebencian anda terhadap kerja berpasukan selalunya bukan tentang orang lain. Ia tentang rasa kecewa apabila bahasa anda tidak difahami. Minda sistemik dan minda sosial, kedua-duanya sangat berkuasa. Satu boleh membina roket untuk ke Marikh, satu lagi boleh menyatukan manusia untuk membina tamadun. Pasukan yang paling hebat bukanlah pasukan yang dipenuhi oleh orang yang sama, tetapi pasukan di mana Adi dan Bella belajar untuk menghargai dan menterjemah kekuatan masing-masing. Jadi, lain kali anda berada dalam mesyuarat, jangan hanya dengar apa yang diperkatakan. Cuba faham dari minda mana ia datang. Anda mungkin akan terkejut betapa produktifnya ia boleh jadi.